Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, assalamualaikum. Salam berapa Syawal? Hari ni salam 4 Syawal. Okey, selamat hari raya kepada anda semua. Okey, alhamdulillah hari ni dah start kerja balik. Raya boleh dikatakan alhamdulillah tahun ni raya yang paling best sekali sebab semua ada kan, adik-beradik saya semua ada. Lepas tu kami pun dapat berbuka puasa sebelum masing-masing nak pulang ke kampung halaman. Dan juga alhamdulillah perjalanan balik kampung pun taklah seteruk seperti mana yang selalu dengar kan. Sebab saya pun balik sebelah Sabak Benam sana. Jadi biasa kalau jam pun dekat Tanjung Karang, dekat Kuala Selangor. Tapi benda tu biasalah. Okay, so untuk konten untuk hari ni lebih kepada setting antena. Dia cerita dia, abang ni dah lama dah. Dia ada PM saya, tapi dia pun macam nak pasang sendiri kan. Lalas raya ke berapa dah, tanya saya boleh tak tolong datang. Tak tahulah apa masalah. Dia kata speed tak okey lah apa kan. So saya datang pun saya tak janji kat tempat ni. Sebab tempat ni cerita dia dekat Seri Ceding ni, dia macam blind spot tau. Pakai antena binai tu dia tak berapa nak lekat. Tapi tak apa, abang ni pun dia pakai pun senang cerita yang contoh antena dia pakai binai, kabel pakai LMA 240. Kalau kawasan problem, signal tu memang takkan dapat tangkap dengan betul lah. So saya pun standby kabel, lepas tu kita standby antena. Lepas tu kita tengok lah nanti perbezaan antara dua tu mana yang paling okey lah. Okay, so waktu ni cuaca minggu ni sebelum raya sampai ke raya ni pun, minggu pertama raya ni pun kurang baik. Jadi tengoklah apa yang boleh buat. So hari ni pun saya seorang, yang lain-lain semua masih beraya. Ada yang kata nak ikut tapi postpone lah hari Sabtu je kan. Jadi tak payahlah saya pergi seorang lah. Okay, jom kita pergi ke lokasi Kampung Seri Ceding, Dengkil. Bukan Dengkil, mana-mana lah, suka-hati lah. Okay, jom, let's go. Okay guys, so kita pun dah sampai ke lokasi. Okay, rumah abang tu yang ni lah, yang sebelah kanan ni. Sebelum tu saya pernah buat rumah belakang tu. Jadi kat rumah belakang tu sebenarnya masuk di sini, line dah memang hilang dah nak ikutkan. Tapi tak apalah, kita cuba dulu untuk lokasi ni apa yang boleh buat, dan nanti kita cuba selesaikan lah. Tu antena dia. Okay, antena dia. Abang tu dah cabut dah, bergoyang-goyang dia pasang atas tu. Okay guys, so saya dah sampai dah rumah abang ni. Yang saya beritahu, rumah yang saya buat tu belakang tu. Harapnya tuan rumah dia lah. Lupa dah siapa nama dia. Saipul ke? Apa nama dia, lupa dah. Okay, untuk rumah brother ni dia dah pasang dah atas tu. Tapi saya dah gantikan bracket lain. Dan tiang dia ada pun tiang sedia dia. Tapi kabel yang abang ni pakai LMA 240 30 meter. Jadi saya tak suggest lah benda ni. Sebab bila kabel makin panjang, signal makin banyak loss. So saya tukarkan kepada RG8U ataupun lebih senang, dia sama macam LMA 400 lah. So kita dah tukar dah. Antena masih pakai antena B9 5G tu. Harapnya okey lah. Modem abang tu pakai G-Technic. Okay, lepas pasangkan kita tengok okey ke tak okey. Yang ni abang tu pasang sendiri lah. Takutnya pasal mak dia kata sampai tak boleh tidur kawan tu. Sebab
Dia takut antena tu tumbang lah. So dia panggil saya datang juga keesokan harinya. Okay, untuk tempat abang ni saya tak jadi nak compare pakai hyperbolic tu. Jadi saya teruskan pakai V9 ni sebab dia boleh berfungsi lagi. Cumanya kabel tu saya tukarkan kepada RG8U sebab saya tak ada stok untuk LMR 410 meter tu. So RG8U ni kabel yang sama je dengan LMR 400. Kalau katakan ada LMR 400 anda pakailah. Ni air masak pun cukup lah. Okay. Dalam dah pakai tu dapat SP. Dia handphone abang, iPhone tak apa. Dalam tu dah pakai dah tu, buka dah tu YouTube. Dah buka laju dah ni. Okey dah, tak ada masalah dah. Kuota dia. Ikut apa? Pintu takut. Cik jangan buka pintu takut. Tak apa. Apa tu? Tak ada apalah. Cik ni janganlah risau sangat. Okay guys, so kita dah pasang dah. Okay, untuk rumah abang ni dia tak boleh pakai LMR 240. LMR 240 ni lebih kurang 30 meter signal loss. So kita tukar kepada LMR 400. Okay, nanti kita rekod balik speed test. Dapat dalam 2 lebih. Abang tu buat tinggi asal ni. Tiang ni saya potong ni. Tiang ni saya potong. Tinggi ni pun dah kira baik. Dah dapat signal dekat sini. Sebab rumah abang ni dekat tepi jalan. Sini memang signal tak ada. Tapi pecawang tu ada. Alhamdulillah ada rezeki 5G lah sini. Tu tengoklah kalau rumah ni siap besok macam mana kan. Okay, bila abang tu pasang sendiri, dia tak dapat lah seperti reading atau bacaan yang saya dapat tu. Okay, so macam saya bagi tahu, kalau ada orang PM saya, bang boleh tak pasang macam ni, saya tak boleh nak tolong. Sebabnya saya tak ada dekat lokasi tu dan saya sendiri pun tak tahu macam mana cara pemasangan ke atau apa masalah dia ke, saya tak boleh nak teka-teka. So ada yang PM kalau kata minta tolong tengokkan tu apa semua, saya tak boleh buat, melainkan anda panggil saya datang lah. Okay, so kita dah siap pasang dah. Okay, untuk saya line ada tapi nampak tau. Okay, line internet dekat dalam rumah makcik ni lah, rumah brother ni. Okay, abang ni dah pakai modem G-Technic lah. Dia dah memang ada dah tapi dah pasang sendiri tapi tak okey. So kita try speed test. Nak ikutkan abang ni ada PM saya tapi dia dapat tak banyak lah. Okay, ni Ookla ni dia update baru ke apa saya pun tak tahu. Okay, yang ni kelajuan dia average pun kita ambil lah 180 ke 200 lah. 200 ni kalau lebih sikit tak apa lah. Okay, so ping dia pun bawah 22. Paling tinggi kalau dapat dalam bawah 50 pun dah okey dah. Okay, yang cun dia upload lah. Okay, yang ni jitter dia pun rendah 5. So setakat ni kalau nak stream okey dia. So nak bergaya rumah nenek bang, okey bang? Kisah dia. Okey, yang ni pula biasanya saya akan minta result daripada customer. Lepas dah pasang tu saya akan minta dia tengok atau share result tu waktu malam dah. So alhamdulillah tak mengecewakan juga sebab tempat ni cerita dia bertahun dah tak ada line rumah abang ni. Jadi sekarang dah ada line, lepas tu speed internet pun dah laju. So semua benda dah boleh buat. Okay, alhamdulillah selesai dah tempat abang ni dan juga dapat internet yang sangat-sangat berpuas hati di hari raya. Hey guys, alhamdulillah selesai dah pemasangan di hari raya keempat dalam bulan Syawal. Okay, macam saya bagi tahu, kalau yang pasang sendiri ni anda kena cuba sendirilah. Anda cuba sendirilah. Kalau rasa-rasa nak cuba buat benda tu senang ke susah ke, anda cuba sendirilah. Okay, yang mana yang nak dapatkan internet yang stabil, yang nak pastikan kegunaan tu okey dia, okay, anda boleh PM saya terus. Okay, untuk pemasangan di mana-mana saja insyaAllah. Yang kawasan yang tak ada signal langsung, kawasan bukit pun boleh juga kita pasang. Tapi itu saya akan pasang Starlink lah. Okay, pada siapa yang berminat untuk buat pemasangan parabolik ke,
yang nak pasang Starlink ke, yang nak dapatkan device untuk Starlink ke ataupun modem 5G yang sedia ada ni, okey, anda boleh PM saya di nombor yang saya tuturkan. Okey, insyaAllah bertemu kita sekali lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.